Saya kat mana? Saya dah mati ke? Cik dah sedar? Handsomenya dia. Saya kat kayangan ke? Ke tepi sikit. Cik. Ya? Saya Dr. Chow. Cik sekarang kat hospital. Ada orang jumpa cik tak sedarkan diri di tepi jalan. Cik ingat tak apa yang berlaku? Saya tahu saya rasa pening. Lepas tu rasa nak pitam. Cik tahu tak cik kekurangan darah? Muka pun pucat. Lah, muka saya pucat ke? Ingat kan? Jadi makin putih. Kawan-kawan saya kata saya glow up. Cik tahu tak dengan HP 4 je, jangan kata glow up. Cik go up to heaven terus. Serius sangat ke, doktor? Kami dah masukkan 1 beg darah, plan untuk masukkan 2 beg lagi. Pernah ada masalah anemia tak sebelum ni? Hah? Apa tu anemia? Gardenia, saya tahulah. Anemia bermaksud bilangan sel darah merah atau kandungan hemoglobin rendah. Sel darah merah ni penting sebab ia bawa oksigen ke seluruh badan. Kenapa darah saya boleh jadi kurang? Ada 3 punca kenapa seseorang boleh dapat anemia. Nombor 1, kehilangan darah. Contohnya, waktu haid yang terlalu banyak. Pendarahan seperti ulcer perut atau buasir berdarah. Nombor 2, penghasilan sel darah merah terganggu disebabkan kekurangan zat besi atau vitamin seperti vitamin B12 dan folit. Ini boleh berlaku dalam kes penyakit genetik seperti thalassemia. Penyakit kronik seperti sakit buah pinggang kronik dan kanser juga boleh menjejaskan pengeluaran sel darah merah. Nombor 3, pemusnahan sel darah merah atau hemolysis. Ini boleh berlaku bila sistem imun badan sendiri serang sel darah merah seperti penyakit autoimun. Kenapa saya susah nak faham apa yang doktor cakap Tahu tak anemia pun boleh menyebabkan daya ingatan menurun selain daripada rasa senang letih, pening, berdebah-debah dan senang mengah. Jadi suplemen apa saya kena ambil? Kita kena selidik puncanya dulu, barulah boleh rawat berdasarkan puncanya dan bukannya ambil suplemen secara membuta tuli. Nanti saya suruh houseman ambil darah untuk ujian-ujian yang sepatutnya. Ambil darah? Saya dah tak cukup darah ni, nak kena ambil darah lagi. Ni nak rawat saya ke nak aniaya saya? Kalau gitu cik simpan je darah cik yang precious ni. Lepas habiskan beg darah ni, kita discharge. Ingat muka dia ni tau. Lepas ni, kalau jumpa dia dekat tepi jalan, jangan hantar ke hospital. Hantar terus ke kubur.